Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Boleh ceritakan apa yang berlaku di Dun Negeri Kelantan pada hari ini? Baik, pada hari ini Alhamdulillah kita menyaksikan satu sejarah barulah dalam perundangan berkaitan dengan hukum syariah di Malaysia. Jadi Kelantan mengambil satu inisiatif yang sangat baik, memperkenalkan satu rang undang-undang yang baru bagi menggantikan rang undang-undang berkenaan dengan syariah yang lama pada tahun 2019. Yang saya suka nak ingatkan dan nak maklumkan supaya kita faham, pada ketika 2019, pada tahun tersebut, apabila rang undang-undang Qanun Syariah dibuat, ia berdasarkan pada sentimen dan juga kekuatan undang-undang pada ketika itu. Garisan undang-undang telah pun diperjelaskan pada ketika itu. Batas syariah, batas negeri dengan batas federal telah dikemukakan dan telah diperkuatkan dengan keputusan-keputusan Mahkamah Persekutuan pada masa tersebut. Namun begitu, selepas cabaran kes Ni Elin, berlaku pindaan, berlaku pentakrifan semula. Jadi kita tak boleh guna kerangka lama. Jadi Kerajaan Negeri Kelantan mengambil inisiatif baru untuk memperkenalkan kerangka undang-undang yang baru kesalahan syariah. Jadi digubal baru, peruntukan semua. Kita ranapkan yang dahulu, maksudnya kita buat balik. Kalau dibatalkan 16, kerangka itu sudah lagi tidak sesuai. Jadi kita buat kerangka baru. Ada 62 section kalau tak salah saya. Jadi ini adalah satu undang-undang baru mengambil kira keputusan mahkamah dalam Iki Putra, dalam Ni Elin, supaya cabaran undang-undang tidak boleh dibuat in future pada masa akan datang. Dan saya percaya tindakan ini perlu dicontohi dan perlu diambil oleh setiap negeri. Kerana 16 section yang dibatalkan dalam Undang-Undang Syariah Kelantan juga ada dalam negeri lain. So mereka juga kena ambil tindakan yang sama. Yang berlaku. Jadi setakat daripada perbahasan hari ini, pandangan tuan tentang apa yang berlaku tu, sama ada dapat respon yang positif ataupun ada perkara yang perlu dibaiki dalam RUU yang dibentangkan tu. Baik, Alhamdulillah, berdasarkan pemerhatian saya, Kerajaan Negeri Kelantan mengambil langkah yang sangat berhati-hati. Sebelum sampai kepada hari ini kita dah 2 tahun dah buat bengkel, kita menggabungkan non-partisan punya ahli akademik, peguam, ahli syariah, orang ilmuwan, agamawan. So ini bukan boleh dianggap sebagai tindakan politik. Ia adalah tindakan yang betul-betul jujur untuk memperkasakan undang-undang syariah. Jadi setelah, dan yang paling penting adalah undang-undang hari ini digubal berdasarkan kepada kerangka Mahkamah Persekutuan yang ditetapkan dalam kes Ni Elin dan juga Iki Putra. Jadi kita mengambil pedoman kes itu dan kita gubal mengikut kerangka itu. Jadi untuk kata adakah Kerajaan Negeri Kelantan buat kerja yang sia-sia ataupun persepsi yang dikatakan what if kalau lepas ni dicabar lagi, sepatutnya persepsi ini tidak timbul. Kerana apabila kita buat, kita telah mengambil kira cabaran itu kalau datang pada masa akan datang, kita sudah bersedia dengan jawapan-jawapan tersebut. So saya rasa ini pendekatan yang selamat, diambil dengan berhati-hati, mengambil kira semua perkara. InsyaAllah Okay. ia boleh bertahan. Terima kasih tuan atas kesedaran.